sejahtera, selamat pagi. Pagi ni Siti berada di Hospital Besar Kuantan lah. Sorry lah kalau Siti agak sebel cakap. Ni makcik ni dia tak boleh nak gerak. Tapi dia dapat parking untuk keluar tanpa sakit. Nak masuk ke hospital ni kan. Tengok baru hujung. Dulu ada kat tengah yang lain kuning tu dia ada letak kon, tapi maybe lah sebab disebabkan terlalu sibuk kot, jadi dia tak letak kon tu, kon yang dekat yang lampu tu kan. Ni pasti kita tengok tak macam Jaga tak ada, biasa Jaga ada kat sini untuk uruskan dia orang keluar masuk ke sini lah. Ni macam lancar sikit lah jalan sebab tak ada kon tu, sebab bila dia orang parking kat ujung tu dekat kereta warna hitam tu, hitam ke biru je tak nampak. Jadi dia orang tak boleh nak susun. Ni ada kereta ni tak boleh parking kat sini ni, kereta hitam ni. Tempat ni memang tak boleh parking, hanya waktu orang pesakit saja. Macam tu lah. Kenapa kita ada kat sini? Kita awak rawatan pun cik suami dia terlepas temu janji dia, terpaksa datang kat sini untuk buat temu janji semula. Tengok ada ambulans. Kalau ikut ambulans masuk ni yang terdua awak bersalin atau tempat Siti duduk ni. Biasa kalau masuk kat sini pas Siti duduk ni, awak bersalin dia masuk ke situ. Nampak kan, nampak kat Jaga tu. Tu awak event tu, awak bersalin masuk ke situ. Tengok dia tak lepas, jadi kereta pun tak lepas nak keluar. Kat sini kena alert sikit lah. Tengok jalan kan, dia jam. Dia masuk, nampak. Bila dia letak tak sama, kereta tak lepas tau. Atau dari depan tu jalan keluar jam. Dekat ujung tu ada jalan keluar. Kalau jalan depan tu jam, dia orang kat sini tak boleh keluar lah. Macam tu lah setiap hari sampailah hari Jumaat. Satu Ahad dia orang tutup lah, sebab doktor cuti kan. Jadi Siti terkamang kejap sebab kereta ni kat depan Siti ni yang Siti tunjuk ni, tak tahulah dia punya, nampak macam isteri dia buat keluar benda yang tongkat dua tu, tongkat, tapi dia driver. Mana dia tak boleh berdiri dengan lama kot, sakit kaki kot. Tapi patutnya dia nak turun situ, dia tak boleh parking kat situ sebab bila dia buka pintu dia jam. Kan nampak kaki dia hudung. Tapi macam mana dia bawa kereta tadi, tak boleh berinjak. Kenapa isteri dia tak bawa, dia yang bawa? Siapa tak tahu isteri dia ke adik dia ke, tak tahu, dia bawa. Dia nak cakap tak ketika. Biasanya kalau pesakit yang kaki dia tak ada, dia akan alter lah kereta dia. Terbrek dia kat tangan, biasanya brek lah kat tangan, dia akan tukar. Sebabnya dia hanya boleh guna satu kaki je. Macam tu lah, yang ada satu kaki lah. Yang ada kaki tu memang dia alter semualah untuk guna tangan. Macam tu lah, dia kena special punya kereta lah macam tu. Tengok ni dah jam, tak boleh parking kat situ. Kalau ikut tak lepas, dia kena ke depan lagi. Tapi itulah sebab tu kan dia letak kon, nampak cakap tu dah letak kon. Sebab tu dia tak boleh parking tu, dia kena ikut ni. Ni dah jam. Tengok Jaga tu letak kon. Sebab tadi Jaga tu duduk dekat kon yang besar sana tu, dekat makcik yang muka merah duduk.
Dia dah letak pun. Tak boleh lalu dekat line kuning tu. Sebab dia orang letak atas line kuning kalau ikut. Okey lah, video sini agak panjang. Sampai sini je. Jangan lupa like, subscribe, support video-video seterusnya. Tengok pakcik tu. Dia dah letak pun. Dia ada limit kot. Kita tak tahu. Okey lah, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.